dan beliau telah menyatakan bahawa beliau tidak bersalah dan minta bicara, dan telah dikenakan jamin sebanyak sejumlah RM2,000. Tarikh yang akan datang pada 24 hari bulan. Kami ingin beritahu bahawa seksyen ini, Seksyen 145, kita jarang sekali dengar Seksyen 145 digunakan kepada sesiapa, dan Seksyen 145 ni adalah satu saki baki seksyen yang dikatakan outdated ataupun obsolete. Ustaz Zaharuddin sebenarnya telah pun memfailkan satu cabaran di mahkamah melalui saman pemula. Saman pemula ini adalah untuk mendapatkan satu perintah yang akan menyatakan Seksyen 145 ini adalah satu seksyen yang tidak berperlembagaan. Kenapa kita cakap ia tidak berperlembagaan? Kerana ia akan menghalang dan menghadkan hak berhimpun. Dan kita sangat terkejut bahawa kerajaan Madani ini telah menggunakan seksyen yang dikatakan tak pernah digunakan. Jarang sekali. Lapuk untuk aktivis-aktivis yang ingin menyuarakan isu mereka di Kampung Sungai Baru. Kenapa mereka menggunakan seksyen ini? Sedangkan telah diberi jaminan bahawa semua rakyat ada hak untuk berhimpun secara aman. Dan selama ini kita ada kes-kes yang di bawah perhimpunan aman, Akta Perhimpunan Aman. Jadi kenapa pula macam ikut belakang tiba-tiba guna Seksyen 145, sedangkan Akta Perhimpunan Aman telah diumumkan kita boleh berhimpun di mana-mana sahaja secara aman tanpa perlu apa-apa permit. So bagaimana pula Ustaz Zaharuddin sekarang ni didakwa di bawah kes Seksyen 145?